Nak tanya ni, kalau beli emas tapi tak jual-jual, mana untungnya? Okey, jom saya kongsikan. Kalau kita simpan duit banyak-banyak dalam akaun bank, ASB, tabung haji, kat mana pula untungnya? Mestilah pada dividen kan? Betul lah tu, dapat dividen. Tapi dengan risiko inflasi dan kejatuhan ringgit, bagi saya dividen tu tak berbaloi. Lebih baik saya simpan emas untuk simpanan jangka masa panjang. Itulah sebab kenapa golongan penyimpan emas tak jual emas-emas mereka. Mereka jadikan emas sebagai salah satu bentuk simpanan jangka masa panjang. Bila kita sebut simpanan, ia bergantung kepada tujuan dan matlamat kita. Kita boleh gunakan sebagai kecemasan ataupun simpanan. Contoh, kita nak beli rumah untuk disewakan. Selain itu, simpanan emas ni juga kita boleh gunakan untuk capai matlamat kewangan masa depan kita. Contoh, kita nak pergi haji dan umrah, deposit rumah, kahwin, pendidikan anak-anak dan persaraan kita sendiri. Selagi tak ada keperluan untuk digunakan bagi tujuan dan matlamat kita sendiri, sebagaimana contoh tadi, lebih baik kita simpan je emas kita. Sekarang dah faham kan kenapa ramai orang tak jual emas-emas mereka semata-mata sebab kenaikan harga. So, dapat satu, cik komen. Jangan lupa follow.